Muhammad Muiz Zuddin bin Ramli, atau dikenali dengan Muiz. Beliau berasal dari Muar, Johor. Bagaimana Muiz Hot Chicken tercipta? Mesti ramai yang belum tahu. Bayangan ayam goreng rangup rasa meletup di dalam mulut yang melekat di fikiran beliau membuatkan terciptalah Muiz Hot Chicken. Awalnya, ia sekadar jualan untuk rakan dan jiran. Namun, aroma rempah rahsianya mula menarik perhatian orang ramai. Bermula dengan satu gerai mudah alih, tekad dan rasa yang unik itu akhirnya membawanya membuka restoran pertamanya di Muar. Nama Muiz Hot Chicken mula menjadi sebutan. Hari ini, kios jenamanya boleh ditemui di pelbagai lokasi. Itu membuktikan bahawa sebuah impian mampu dicapai dengan berkat kesabaran dan menjaga kualiti produk mampu berkembang ke tahap yang lebih tinggi. Usahawan muda ini tidak berhenti di situ. Beliau bercita-cita untuk membawa rasa ayam gorengnya ke lebih banyak restoran ke seluruh Malaysia. Dengan segala kerja kerasnya membuktikan kejayaan besar boleh bermula dari satu kuari di tepi jalan. Kongsikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.